Apa lagi, aku cancel tegak depan mata dia, aku belah. Ingat kita ni personal driver dia agaknya. Tambang RM4.5 je. Dia nak kita layan dia macam bos. Sorry lah, bye bye. No manners punya passenger macam tu kena ajar macam tu lah. Setuju tak korang? Satu hal tunggu dia habis isap rokok. Dia dah habis isap rokok nanti 1 minit, 2 minit, 3 minit dia masuk dalam kereta aku, dah bau rokok pula kereta aku. Next passenger mesti dah bau punya. Mesti bau punya, dia bau habis punya. Mesti komplain punya. Silap rating aku pun turun kan, dapat 1 star. Set radius aku 2km. Adalah RM14.67. Pergi Jalan Pudu, pick up 8km. Okey, order seterusnya 18km pergi Jalan Permai Puchong. Okey, kita accept lah Bolt untuk order yang kelima ni. Okay. Total dia bayar RM14, RM6 Bolt akan bayar pada kita lah.